Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nazah binti Sofan dari TVPSS Al-Bayan SMK Ketereh melaporkan program sambutan Hari Guru peringkat sekolah yang telah berlangsung dengan jayanya pada tanggal 17 Mei 2025. Dengan tema tahun ini, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan, majlis ini memberikan penghargaan kepada semua guru yang menjadi tulang belakang dalam memacu perubahan dan kecemerlangan pendidikan di SMK Ketereh. Bagi menghormati 3 buah lagu yang akan dialunkan, itu lagu Negaraku, lagu Selamat Sultan dan lagu Sekolah dengan iringan muzik. Semua hadirin diminta bersedia. Dalam percaya dengan penerapan budaya sosial. Saya dan murid-murid mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih Cikgu. Dengan cahayanya, mari kita ingat kata-kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Guru. Hari Guru. Dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami. Kami yang dulu kosong tak pernah kau isi, mungkin hanya ada. Assalamualaikum, boleh-boleh. Ketua, takut lah, cakap lagi dah ni. Oh, lemah. Boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu? Ya, Assalamualaikum semua. Saya Puan Rasmana binti Syoma. Ya. Saya mengajar di SMK Ketereh ni selama 22 tahun sudah. Dan subjeknya adalah bahasa Inggeris. Okey. Apakah ucapan Cikgu kepada guru-guru di sini sempena Hari Guru hari ini? Okey, sempena Hari Guru pada hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru. Semoga guru-guru semua tabah dan tidak putus asa dalam mendidik anak-anak kita. Okey. Jadi bagaimana perasaan Cikgu menyambut Hari Guru di peringkat sekolah? Pada saya lah, sambutan Hari Guru, kalau melihat pada pengalaman saya lah, penghargaan kepada guru-guru sekarang ni makin berkurangan. Kalau melihat dulu, pelajar-pelajar banyak menghargai kita, in terms of bagi ucapan ataupun hadiah tu bukanlah mungkin kita minta, tapi maksud dia ingatan tu. Tapi kalau tengok sekarang lah, saya secara personal pribadi rasa lah pelajar sekarang ni kurang berterima kasih kepada guru dia. Kalau nak bagi ucapan pun pada saya adalah satu yang sukar pada mereka. Ini soalan terakhir. Pada pandangan Cikgu lah, apakah yang menjadikan seorang guru itu luar biasa?
luar biasanya dari segi kalau guru tu mampu mendidik pelajar dari segi adab dia, selain daripada ilmu yang mereka dapat tu, pelajar juga kira beradab, tahu menghormati orang yang lebih tua daripada mereka lah. Okay. Terima kasih kepada Puan Rasmuna kerana sudi menolong kami dalam interview TVP PSS pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Guru. Kami dari wakil pelajar mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami wakil pengawas sekolah ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Kami Guru Praktikal SMK Ketere ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Sekian laporan dari saya untuk Majlis Sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Tanam serai di hujung taman, serai disiram setiap pagi. Salam mesra saya hulurkan, sampai jumpa di lain hari. Kita jumpa lagi, sekian terima kasih.